Oke, kita teruskan praktikal kita. Praktikal kita yang pertama, setelah kita mengenal huruf-huruf hijaiyah berbaris atas dan juga huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Jadi ini adalah praktikal untuk bacaan baris atas. Ingat ya, untuk setiap baris mana yang ada berbaris itu saja yang berbunyi. Yang dibunyikan hurufnya, yang tidak berbaris seperti ini adalah hanyalah untuk menjadikan bacaan itu menjadi panjang. Okey. Kita akan bermula bentar lagi. Kita padam dahulu. Okey. Kita mulakan. Sabata. Adana. Safaha. Khataya. Tawaba. Hamaza. Khafata. Lada. Lala. La'ana. Alafa. Hakama. Lajama'a. Ghalaza. Fataqa. Nadhara. Qalabala. Fatagha. Yatama. Lamaka. La'ata'a. Alaha. Faqada. Hawaya. Bananaka. Mala'a. Ajala. Alala. Walamama. Okey. Itu adalah bacaan praktikal untuk berbaris atas. Kita akan teruskan dengan praktikal yang seterusnya.